يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya sekarang salah seorang peserta program khas Ramadan Talaqi Tadarus 30 Juzuk Al-Quran bersama Syekh Abdullah Subhi Mar'i. Mungkin boleh kenalkan diri dan dari mana? Panggil Kak Rita. Kak Rita daripada Sarawak. Suami bekerja dekat sini, jadi kebetulan saya ada berada di sini dalam masa tahun ni je lah. Dalam tahun ni je akan berada di sini. So bulan Ogos nanti saya akan pindah balik Sarawak. Masya Allah, subhanallah. Jadi pastinya Ramadan kali ini Ramadan pertama bersama program khas Ramadan ni. Ramadan pertama bersama dengan Nasul Quran ni, sebab saya dapat maklumat pun daripada ikut program dengan Ustaz Prof Hasnan. Jadi saya dapat maklumat daripada situ. Masya Allah. Jadi ni tahun pertama Ramadan dihabiskan dalam program khas Ramadan. Pastinya Ramadan kali ini berbeza dengan Ramadan sebelum ni, Masya Allah. Jadi mungkin boleh kongsi sikit pengalaman Ramadan bersama Akademi Nasyid Quran. Sure, memang berbeza sangat-sangat. Selama-lama ni kan kita Ramadan dekat surau ke dekat masjid kan. Orang tu baca, kawan tu baca, lepas tu gila-gila kan, kita tanpa mentadabburkan beberapa ayat-ayat yang penting dalam Quran. Tapi ni memang berbeza. Bila Syekh baca, kita ikut pun dah kita membaca juga. Lepas tu daripada tadabbur Quran tu sendiri, bila dekat ru'sun ayat tu Syekh berhenti, dia terangkan. Macam baru-baru ni kan Syekh terangkan tentang tawakal, sifat-sifat orang yang tawadu atau tawakal, sifat-sifat sabar kan. Jadi daripada situ memang kita dapat banyak maklumat daripada sekadar kita membaca kan. At least kita akan tahu juga. Lagipun Syekh ni bagus. Dia terangkan juga sebab-sebab penurunan. Kenapa diturunkan. Setiap juzuk tu, hampir setiap juzuk tu Syekh akan terangkan. Tak payahlah cerita pasal Makkiyah Madinah tu, memang dia akan cerita. Jadi yang tu memang banyak membantu kefahaman dan penghayatan kita sendiri dalam Al-Quran. Masya Allah, subhanallah, banyak manfaat yang diperoleh daripada Alhamdulillah, program ini. betul. Mungkin boleh kongsi apa perasaan menjadi insan terpilih. Allah pilih ni jauh daripada Sarawak, tapi Allah pilih Ramadan dihabiskan di Nasyid Quran bersama Syekh Abdullah Subhi Mar'i. Apa perasaan yang boleh dikongsi? Itulah sebenarnya saya tak terfikir juga saya boleh masuk Nasyid Quran ni. Bila nampak dia punya advertisement tu, memang saya rasa macam, bolehkah aku buat ni? Lagipun tahun ni saya pergi bersama anak saya yang perempuan, dia tengah cuti college. Jadi memang rasa mencabar jugalah untuk mengubah cara hidup yang kebiasaan kita buat tu. Sebab kita nak tumpang suami kita nak pergi kat sini tu, kenalah bersiap-siap awal tu kan. Dan waktu bersama tu memang kena duduk lama tu memang mencabar sebenarnya. Tapi kan tak ada masa nak mengantuk, tak ada masa nak bersembang. Sebab Syekh ni bila dengar suara dia saja pun kita orang dah, Masya Allah, dah nak terbangun dah. Tak rasa nak terlelap sedikit pun tak dapat. Memang suara dia memang terbenam di jiwa. Subhanallah, Masya Allah. Datang bersama anak yang cuti, subhanallah. Apa perasaan? Allah pilih bersama anak pula, masa dihabiskan dengan Quran bersama anak salihah, Masya Allah. Memang saya tak terfikirlah saya dapat duduk macam budak sekolah, duduk sebelah anak tu kan. Memanglah kadang-kadang tu Alhamdulillah lah dia tak adalah banyak masalah sebab dia sendiri nak datang untuk menghabiskan masa dia tu. Kadang-kadang kita share-share jugalah penota yang dia buat untuk sama-sama lah untuk dapat maklumat daripada Syekh. Masya Allah, subhanallah. Jadi Puan sendiri rasa adakah program ini memberi kesan dalam diri Puan, dalam kehidupan Puan? Yang Puan boleh kongsi sikit. Alhamdulillah, memang sangat berkesan, terutama doa-doa yang Syekh ajar tu banyaklah yang saya dapat. Setiap apa yang juzuk-juzuk yang dalam Al-Quran tu, bila Syekh mengenengahkan ayat-ayat penting tu, dia akan dapat memberi kesan bila saya membaca kemudian dia. Sebab kan selepas Syekh tu kan kita juga buat dekat rumah juga kan untuk masa yang terluang. Jadi kita lebih memahami pengisian di dalam Al-Quran tu sendiri. Bukan sekadar membaca tanpa memahami. Walaupun kita bukannya fasih dalam bahasa Arab kan, tapi sekurang-kurangnya kita dapat memahami ayat-ayat suci Al-Quran tu, bukan sekadar mendendangkan
bacaan tu saja. Masya Allah, moga-moga Allah terus beri kita semua taufik dan hidayah agar kita lebih memahami, menghayati ayat suci Al-Quran, dan akhirnya di akhirat sana nanti insya-Allah Al-Quran akan menjadi syafaat buat kita semua insya-Allah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran kerana Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada para pembacanya insya-Allah. Masya Allah, mungkin boleh kongsikan apa harapan Puan sikit insya-Allah. Pastinya Ramadan kali ini Ramadan yang bermakna. Boleh kongsi sikit harapan insya-Allah. Macam mana nak cakap harapan ni? Tapi saya sebenarnya rasa orang-orang Putrajaya ni dan orang yang berdekatan ni sangat bertuah dah dapat hadir untuk majlis Al-Quran ni. Memang saya rasa berlainan daripada apa yang selama ni kita buatkan. Bayangkanlah kalam Allah ni dalam surah Al-Kahfi ayat 109 kalau tak silap. Sampai habis tinta di lautan kita nak tulis dengan satu lagi lautan yang lain yang sama banyak pun takkan habis. Bayangkanlah macam manalah ilmu yang kita nak cari tu sampai bila-bila pun takkan habis nak mencari ilmu di dalam Al-Quran tu. Masya Allah, kan? Subhanallah. Itu dia meremang saya dengar. Moga-moga Allah terus memilih kita menjadi khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sebagaimana Puan cakap tadi, subhanallah, ilmu ni takkan habis. Belajar sampai ke liang lahat insya-Allah. Biar kita mati dalam keadaan kita menuntut ilmu insya-Allah. Saya paling suka bila Syekh ada share Nasrul Quran ni share dalam Facebook. Saya rasa orang-orang di luar sana, macam saya share juga dengan kawan-kawan yang di Sarawak. So ada beberapa kawan yang juga turut serta. Jadi walaupun tak ada bersama di sini, mereka masih boleh sama untuk melihat bacaan serta tadabbur daripada Syekh. Yang tu saya memang suka. So insya-Allah tahun depan mungkin saya kalau saya tak dapat datang sini, saya boleh dengar daripada Facebook. Yang tu saya tahniahlah kepada Nasrul Quran. Alhamdulillah, moga selepas ni, sekarang dan selepas ni insya-Allah lebih ramai lagi masyarakat akan dapat manfaat. Bukan sahaja yang hadir bersemuka apatah lagi kita rasa biar hadir. Lain, memang lain. Kalau bersemuka tu memang lain, tak ada masa. Kau nak ngantuk sikit pun tak ada. Nak sembang dengan kawan sebelah pun tak ada masa. Cuma Syekh tu laju sikit lah waktu dia dia beri penerangan tu, memanglah kena laju sebab nanti kan tak khatam pula kan. Yang tu memang mencabar nak menulis tu. Cuma mana yang patut tu kita ingat, dan kalau boleh buka balik FB tu selepas waktu rancangan tu, mana yang rasa tak dapat nak tu pergi cari semula tu, baru dapat kita ikut. Masya Allah, tu dia. Dia datang package, datang kita dapat fokus, tak sempat nak mengantuk. Tak ada sempat terus. Dan jenis bila dengar sosial, muka lagi balik mata tu. Masya Allah, subhanallah. Jadi Puan, akhir kalam daripada hati Puan. Mungkin ada yang ingin dikongsikan, diluahkan akhir kalam. Apa saja yang Puan ingin kongsikan insya-Allah? Banyaklah sebenarnya nak ilmu-ilmu yang Syekh ajar tentang wasiat apa yang Rasulullah bawa sewaktu Isra Mi'raj tu kan, pesanan dia yang 3 perkara tu, Syekh kata kena buat, memang kita akan buatlah insya-Allah. Terutama yang ayat terakhir yang Baqarah tu, yang solat, dan dengan yang tu memang dah mempersekutukan Allah kan. Ada lagi yang cakap ada 4 perkara yang doa tu kita kena amal. Lepas tu banyak doa-doa yang dalam Al-Quran tu yang saya suka. Saya boleh, insya-Allah adalah juga bapa yang alhamdulillah bolehlah ingat sikit-sikit. Jadi moga ni dapat juga memberi kefahaman kepada kawan-kawan lain yang sama-sama hadir dan yang menonton FB tu. Masya Allah, insya-Allah moga semua terus memperoleh manfaat dan Allah terus memilih kita semua untuk sentiasa berada dalam bi'ah salihah seperti ini. Berada bersama orang-orang yang salih, orang-orang yang berilmu insya-Allah, dan akhirnya Allah redha dengan kita insya-Allah. Jazakillah khairan jazak, barakallahu fiik. Terima kasih. Syukran jazilan. Masya-Allah. Assalamualaikum. Terima kasih Puan, Masya Allah. Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan bersama dengan peserta yang lain dalam program khas Ramadan, Talaqi Tadarus 30 Juzuk Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.